kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita. Dan pagi ini insya-Allah kita akan kongsikan ayat yang kedua daripada rantaian ayat Mari Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua dalam rantaian ayat Mari Beriman, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah itu menyertai, yakni menolong orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, wahai orang-orang beriman. Jadi sesiapa saja orang-orang yang beriman akan terpanggil dengan ayat ini. Terasa macam dia panggil kita. Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita sebab kita nak jadi beriman, kita nak jadi sebahagian daripada orang beriman. Jadi ayat yang kedua ini Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi diri manusia ada dua perkara yang akan menyebabkan kita akan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebabkan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah jadikan manusia itu ada hajat. Ada hajat. Dengan hajat maka ista'inu, kita akan minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Orang akan ada hajat, dia akan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian. Dengan ujian Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia akan minta tolong. Dua benda ni. Sebab tu dua benda ni Allah Subhanahu wa taala jadikan menyebabkan kita akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada hajat Allah sebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut. Ketika itu Nabi berjalan dengan satu anak kecil. Nabi kata apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku nak ajar kau beberapa perkara. Apa dia? Ihfazillah yahfazka. Kau jaga hak Allah, kau akan rasa Allah tu jaga hak kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga hak Allah, kamu akan dapati Allah tu sentiasa berada di hadapan kamu untuk melindungi kamu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak doa minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ajar kepada kita. Sebab hari ini tengok dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, sejarah manusia. Ketika manusia ini mempunyai hajat yang tidak ada siapa yang boleh bantu, tapi ketika manusia itu angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah membantu dia. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Namrud menyalakan api besar, bagaikan gunung api itu, sampai tentera-tentera pun tak boleh nak rapat, punya panas api itu, punya besar api itu. Diikat Nabi Ibrahim alaihissalam melalui manjenik. Manjenik ini satu lastik, lastik macam tu. Dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api itu. Ketika itu Nabi Ibrahim kata, tolonglah Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan juga menyelamatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh tolong. Angkat tangan doa, Allah bantu dia. Allah tolong dia, Allah bantu dia. Tengok doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Allah Zakaria itu memohon kepada Allah dengan panggilan yang lemah lembut. Dia doa kepada Allah tu merintih tu, ya Allah,
Aku ni dah berumur tapi tak ada zuriat ya Allah. Siapa yang pernah pergi ikut saya pergi Palestin, saya akan tunjukkan tempat Nabi Zakaria, dia panggil mihrab Nabi Zakaria, tempat Nabi Zakaria bermunajat. Di atas mihrab itu tertulis ayat surah Maryam tu. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Berdoa dengan panggilan yang lemah lembut. Tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah, tolonglah ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada anak Nabi Yahya alaihissalam. Padahal umur dia dah lanjut. Dan begitu juga umur isterinya juga lanjut. Tapi Allah nak bagi, Allah bagi. Alhamdulillah, anaknya jadi soleh, anak jadi pejuang, anak dia jadi orang hebat, jadi nabi dan rasul anak dia. Ni. Siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Allah Isa AS ketika dikepung oleh Bani Israel di Jerusalem, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat dia ke langit melalui daripada Jabal Zaitun. Siapa ikut saya pergi Palestin, saya pernah tunjukkan di mana tempat Nabi Isa AS diangkat naik ke langit. Kan? Kat situ ada tapak kaki dia lagi. Tapak kaki, bekas tapak kaki Nabi Isa AS. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diracun oleh Yahudi di Ja'ranah. Kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi kesembuhan pada telaga di Ja'ranah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ketika dikepung oleh tentera Ahzab pada tahun 5 Hijrah. Siapa pun tak boleh tolong Nabi. Bayangkan ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, kan 3,000 orang mempertahankan kota Madinah ditentang oleh 10,000 orang. Memang hari itu orang kafir kata, kami memang bernekat, memang hapuskan Madinah, memang nak bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melalui Salman Al-Farisi gali parit. Akhirnya pada bulan Ramadan, padahal tu bulan Ramadan, kan, berjuang. 1 Syawal, kan, Allah datangkan angin, hapuskan semua tentera-tentera Ahzab. Bertaburan mereka lari. Dia kata, wah, Muhammad ahli sihir hebat kali ini. Kan? Terbalik semua makanan-makanan mereka, binatang-binatang, tunggangan mereka semua lari. Kan? Terabur semua pedang-pedang dan juga tombak serta busar-busar panah mereka terabur. Dia takut lari. Itu Allah SWT syariatkan. Takbir hari raya tu pada 1 Syawal yang kita baca kan. Takbir hari raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari kemenangan. Sahabat-sahabat menangis sebab menang kan. Kita hari ini menangis. Kenapa menangis, Bu? Ingat cucu tak balik hari ini. Tak apalah ya. Jadi mana kita baca tu sini datangkan pahala. Ibu-ibu, kakak sekalian, banyak lagi kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera salib. Jerusalem dah berada di bawah tentera salib semenjak hampir 100 tahun. 1089 jatuh ke tentera salib. 1089 Masihi. Dapat di tahun balik 1187 Masihi. Hampir 100 tahun. Kurang 3 tahun 100 tahun. Tapi Allah SWT maknanya tunaikan cita-cita doa orang Islam itu. Jangan malah berdoa. Sekalipun hari ini tak ada hajat dan tak ada ujian, dua benda tadi saya sebut. Sekalipun tak ada hajat dan tak ada ujian, dua benda tersebut, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah kekalkan nikmat, kekalkan dan kekalkan. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri, dengan jalan sabar. Dan kadang-kadang ada kita minta Allah bagi C, kan? C itu juga kena sabar, sebab C itu jalan nak dapat A. Kan? Kadang kita minta A, Allah bagi C, tapi C itu jalan nak dapat A tu. So sabar, kena sabar. Dan yang keduanya wassalah, dengan jalan sabar dan jalan sembahyang. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sembahyang. Apa jenis sembahyang? Apa jenis sembahyang? Yang pertamanya, apa-apa juga sembahyang wajib kena buat. Sembahyang wajib ni sama ada yang pertama sembahyang fardu, itu sembahyang wajib, ataupun sembahyang yang dinazarkan. Kita bernazar, ya Allah ya Tuanku, aku bernazar kalaulah andai kata anak ni Tuhan dapat lulus masuk universiti ni, aku nak sembahyang 20 rakaat.
Kan? Itu sembahyang yang dinazahkan. Sebab apa? Dalam sembahyang ada doa. Doa. Bayangkan doa tu Allah sendiri suruh kita baca, kita sebut, lidah kita baca. Allah suruh baca lidah tu. Dalam doa tu, dalam sembahyang tu ada doa. Kita kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita nak minta. Sebab itu dalam Quran Allah ajar berdoa. Lepas habis ya ayyuhallazina amanu ni, insya-Allah akan panjang umur rezeki, saya akan bincang pula ayat-ayat Rabbana pula. Ayat meminta pula. Kan? Kalau banyak umur dia kan. Banyak umur rezeki kan. InsyaAllah kita semua ni mudah Allah panjang umur, kita bincang pula ayat Rabbana. Macam mana Allah ajar pula berdoa. Doa tu nak minta apa? Nak minta apa? Minta apa? Kan? So jadi pertama dalam sembahyang tu ada doa. Yang wajibnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Allah letakkan surah Al-Fatihah, wajib baca. Tak baca doa ni tak sah solat kita. Iaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Hidayahkanlah jalan yang lurus. Maksudnya kalau satu hari kita buat benda yang wajib 17 rakaat 17 kali kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan aku jalan yang lurus ya Allah. Hidayah jalan lurus ni maksudnya apa? Seluruh keputusan hidup kita ni supaya selaras dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Keputusan hidup sebab hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan, tak boleh. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Kan? Tunjuk aku jalan lurus. Jalan lurus iaitu apa-apa keputusan dalam hidup kita ini, tolonglah bantu ya Allah. Macam tu juga anak kita nak kahwin ke, dia buat istiqarah, kita tolong buat istiqarah kan juga. Kan? Istiqarah betul-betul. Kan betul ke ni Along nak kahwin dengan ini betul ke? Itu istiqarah, dia pun tolong istiqarah juga. Kan? Sebab wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Dengan diri ke sembahyang. Sebab sembahyang itu dia ada minta supaya Allah baik keputusan hidup kita. Sebab itu ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian kan, ulama kita menganjurkan kalau kita ni nak supaya hidup kita ni, keputusan hidup kita ni selalu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar satu hari paling kurang kita dirikan 40 rakaat solat. Sebab apabila kita mendirikan 40 rakaat solat, bermaksud ada 40 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkanlah aku jalan yang lurus. Cuba buat. Hari ini buat terus. Dan kita akan tengok rasa hati kita tu tepat. Orang ada rasa hati. Ini Nabi SAW sebut Nabi kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan bantuan Allah. Dia ada firasat, ada rasa hati dia. Satu hari paling kurang cuba buat paling kurang 40 rakaat. Jom kita cari 40 rakaat. Mana datang 40 rakaat itu Kalau kita sembahyang yang wajib kita jaga, kita ada 17 rakaat. 17 rakaat Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Ada 17 rakaat. Kalau kita melazimkan solat sunat qabliyah dengan ba'diyah, qabliyah ba'diyah tu sebelum dan selepas sebelum selepas, kita ada 17 rakaat. 17 rakaat sebelum subuh 2. Ada 14 rakaat, ada 14 rakaat, 17 yang wajib, 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, 16, sebelum asar 2, selepas maghrib 2, sebelum maghrib boleh buat Nabi tak buat sebelum maghrib, tapi sahabat-sahabat buat. Kalau sahabat buat, Nabi tak larang, itu juga sunnah. Maknanya sebelum maghrib, kita nak cerita ni yang buat selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2, 14 rakaat. 14 rakaat 17 tambah 14 rakaat berapa bu? Berapa? Ustaz macam kelas matematik pula. Mila aku kira ke handphone ni apa? 31 31. Kita nak cari 40 rakaat ni, 40 rakaat ni. 31 mana kita nak cari 9 lagi. Ni paling kurang tau, paling kurang 9 lagi 9 lagi. Okey. Kita buat sembahyang malam dulu. Okey.
Malam-malam kita sembahyang taubat 2 rakaat. Kita 9 lagi, nak cari 9 lagi ni. 9 lagi ya, 9 lagi. Taubat 2 rakaat. Okey. Kemudian kita sembahyang hajat 2 rakaat. Kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Okey. Ada baki 3 lagi. Agak-agak 3 tu apa? 3 tu witir. 40 rakaat. Kan? Tak masuk lagi duha. Kalau boleh buat lagi banyak. Lagi banyak lagi bagus. Ini paling kurang. Kita nak semalam. Mungkin duha kita kerja, kita susah kan, kadang-kadang setengah orang susah. Ni yang cerita malam yang senang. Okey? 40 rakaat. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar dan juga dengan jalan bersembahyang. Selain daripada doa yang dalam surah Al-Fatihah, ada lagi doa pada setiap rakaat, iaitu Allah letakkan dalam duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ni, kita baca tu sebenarnya doa dah ada 8 benda kita minta tu. 8 benda kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Warhamni wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, angkatkan darjat aku. Warzuqni, rezekikan aku. Wahdini, hidayahkan aku. Sekali lagi, hidayah. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. 8 benda kita minta lagi setiap rakaat. Maknanya kalau kita buat 40 rakaat, ada 2 jenis doa. Satu yang wajib dekat surah Al-Fatihah, satu yang sunat, duduk antara 2 sujud. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat Sebab tu Allah suruh dirikan sembahyang. Sembahyang. Dengan sembahyang tu maknanya cara untuk kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita buat keputusan dalam hidup kita ni. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak rahmatullah sekalian kan, dirikan sembahyang. Selain daripada 40 rakaat yang kita nak buat tadi 40 rakaat kita nak buat tadi, maksudnya kita nak lazimkan, kita doa ihdinas siratal mustaqim, ada beberapa sembahyang lagi yang khusus untuk minta pertolongan. Berapa sembahyang lagi Iaitu yang pertamanya solat istikharah. Solat istikharah Istikharah ni doa, satu solat yang khusus untuk kita minta buat keputusan. Ya Allah, aku tak tahu nak pilih macam mana ni, tak tahu nak buat macam mana ya Allah. Kita pun dirikan sembahyang. Niat dia sahaja aku sembahyang istikharah kerana Allah Ta'ala. Dan doa dia, ada doa dia dalam bahasa Arab panjang kita doa bahasa Melayu pun tak apa. Habis dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa, ya Allah ya Tuhanku, aku ni Tuhan nak buat satu benda ni Tuhan, tolonglah tunjukkan Tuhan macam mana ya Allah. Doa spesifik, doa. Dan tak semestinya 2 rakaat, boleh buat banyak rakaat pun tak apa. Boleh buat banyak malam pun tak apa. Kan? Boleh buat banyak banyak kali pun tak apa istikharah. Kadang-kadang datang dalam bentuk mimpi. Datang dalam bentuk mimpi kadang-kadang. Mimpi itu kadang-kadang direct langsung. Memang nampak terus, oh ini bagus, ini tak bagus. Kadang-kadang kena tafsir sikit. Kadang-kadang datang mimpi, orang datang orang pakai jubah, datang orang pakai serban kan. Cakap kat kita, buat macam ni, buat macam ni. Kadang-kadang kadang-kadang tak datang mimpi. Ada orang yang susah mimpi kadang-kadang. Kan? Kita selalu mimpi tak? Selalu tak bermimpi. Jarang kan? Okey. Ada tak selalu bermimpi? Kalau siapa yang bermimpi, selalu bermimpi, saya nak tanya pula. Mimpi kita ada color ke hitam putih? Kita perasan tak? Mimpi kita ada color ke hitam putih? Kalau color maknanya TV baru lah ya. Kalau lama tu maksudnya TV lama tu, hitam putih. Okey, itu gurau je. Kadang-kadang bukan dengan mimpi, kadang-kadang apa? Dengan gerak hati. Okey, kita lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Lintasan pertama yang sebelum berfikir. Zap, itu yang pertama apa? Lintasan pertama yang sebelum berfikir. Kadang-kadang dalam bentuk bukan mimpi. Okey. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintasan pertama yang sebelum timbang-timbang, zap yang pertama tu. Tak pasti lagi. Buat lagi. Semayang lagi.
Eh? Kadang-kadang datang dalam bentuk hati itu berat, terus condong kemari tu nak buat. Dimudahkan, jalan tu dibukakan. Mudah. Kadang-kadang. Itu beberapa bentuk kadang-kadang. Beberapa bentuk. Ada kadang-kadang tok guru kita menggunakan Al-Quran. Walaupun benda ini tak diterangkan dalam hadis Nabi. Sebab waktu zaman Nabi, Quran bukan bentuk mushaf. Tak ada bentuk mushaf itu. Tapi Quran, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, tiada keraguan baginya, petunjuk bagi orang beriman. Tok guru kita ambil dalil umum tu digunakan. Kalau orang nak petikai bolehlah kan, sebab tak ada Nabi. Zaman Nabi tak buat. Sebab apa zaman Nabi tak buat? Mushaf pun tak ada. Jadi lepas kita solat, ambil Quran, baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, buka serambang. Buka serambang macam ni. Buka serambang. Tengok mata pertama pada ayat itu. Tengok. Kalau kita tak boleh bahasa Arab, tengok terjemahan. Apa terjemahan dia? Biasanya memang benda-benda yang panduan untuk hidup kita. Saya pernah ibu-ibu kakak sekalian kan, buat satu benda macam ni, tok guru kita ajar, saya pun cuba buat. Saya tengah menguruskan satu benda. 20 kali saya menyelak Quran, 20 kali tau, depan Kaabah tu, 20 kali. Setiap ayat semua al-kadhbu. Ada je kata al-kadhbu. Al-kadhbu memang penipuan. Penipuan. Setiap ayat. Saya kata, Masya Allah, tak percaya, buka lagi, sampai 20 kali, tak percaya. Kebetulan ni, degil, kebetulan ni. Ni dulu, kebetulan ni. Buka al-kadhbu, buka lagi al-kadhbu. Rupanya memang orang yang approach kita tu ada unsur penipuan. Itu pengalaman saya sendiri lah. Sebab semayang boleh gunakan Quran, ayat-ayat. Sebab tu hari ni apa-apa perkara pun, ada satu hari satu orang dia jumpa saya, atau kakak kan, dia kerja bank. Dia kata, Ustaz, akak nak tinggal kerja bank, tapi akak tak tahu lepas ni kerja apa, tak tahu. Macam mana Ustaz? Maksudnya itu dia lah ijtihad dia. Saya kata, Kak, kalau betul-betul akak nak tekad, cubalah Kak buat solat istikharah. Tak nampak gambaran dia. Cuba Kak buka Quran. Setiap kali buka, perkataannya tentang riba. Bayangkan? Setiap kali buka. Tentang riba. Itu boleh antara contoh yang boleh gunakan untuk cepatlah. Sembahyang 2 rakaat. Pastikan jangan sembahyang pada waktu haram, itu selepas subuh sampai terbit matahari, dan juga selepas asar. Lain-lain boleh buat. Cuba buat. Kalau kita nak segera ayat, boleh cuba buat. Itu sembahyang istikharah dipanggil. Sembahyang istikharah. Kemudian yang keduanya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Solat yang khusus untuk kita minta adalah solat hajat. Walaupun solat hajat tidak ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi solat sunat 2 rakaat, niatkan, ya Allah, aku minta tolong hajat, minta hajat begini. Aku minta sekian. Solat sunat tu solat sunat mutlak atau solat sunat, tapi niat minta untuk hajat. Itu istilahnya nak senang faham, solat sunat hajat. Solat hajat. Kemudian sebagai penutup dia, Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita nak tengok beberapa ayat Allah sebut. Kita macam mana Allah Subhanahu wa taala tu boleh bersama kita? Maksudnya kalau bersama tu rahmatnya ada bersama-sama kita. Keberkatan Allah kurniakan ada bersama-sama kita, kebaikan-kebaikan tu ada bersama-sama kita. Antaranya apa? Golongan orang yang bersabar. Allah sebut sebab Allah sendiri sebut. Innallaha ma'as sabirin. Allah tu bersama orang-orang yang sabar. So kita hari ni, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, kita bersabar pada hari ini, Allah tu bersama kita. Kita kena ingat, kena yakin betul rahmat Allah tu ada bersama kita. Kadang-kadang mungkin perit, kita nak tahan hati kita. Itu ada orang yang sabar kak. Innallaha ma'as sabirin. Apa birin-birin? Apa birin-birin? Marah dia. Sebab dia tak rasa Allah tu bersama dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, kita boleh rasakan. Kalau nak tahu rahmat Allah tu bersama kita, tahu senang aja. Apa dia? Tenang. Sebab hadiah paling besar yang Allah kurniakan kepada manusia, ketenangan hati.
tenang, hati itu tenang. Kita boleh tahu. Bergaduh bagai nak erak dengan suami ni, dengan isteri ke, tengok siapa yang tenang, siapa yang tak tenang. Kita tengok. Kan? Kita boleh ukur. Kan? Kadang-kadang walaupun setengah orang tu yang menganiayai kita, kita boleh tengok siapa yang tenang, siapa yang tak tenang. Tenang tu dia bukan boleh buat-buat. Dia boleh bukan boleh tenang tak ni. Dia berdalamnya. Kan? Kita boleh tengok siapa yang tak tenang, siapa yang tenang. Itu tanda sebab Allah sebut dalam Quran. Allah kata wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sajalah yang menurunkan ketenangan bagi orang-orang beriman. Allah saja turunkan. Tak boleh beli kat kedai. Tak boleh nak beli kat eBay, kat internet, kan? Tak boleh nak beli kat mana-mana, tak boleh. Allah kata Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk Allah tambah ketenangan, rasa keimanan pada keimanan yang sedia ada. Ada orang yang dianiayai oleh orang, kan? Orang yang menganiayai itu yang tak tenang. Dia yang kena aniaya tenang, kan? Ada orang macam itu. Ada orang yang dizalimi oleh orang lain, dia yang kena, dia yang tenang. Itu tanda Allah tu bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dia tu. Ada orang kadang-kadang dia yang kena fitnah, dia yang tenang. Orang yang kena fitnah, orang yang memfitnah tu yang beria-ria. Kata sana, kata sini, kata sana. Tenang aja kan. Kita yang sampaikan cerita, Hajar, kau tahu, Hajar, dia kata Hajar macam-macam je. Awak silap dengar tak? Tak ada je, telinga ni berkorek tau. Dia kata awak macam ni, dia kata awak macam ni, dia kata awak macam ni. Kalau dia kata tu benar, saya ada peluang baiki diri. Kalau dia kata tu salah, saya ada peluang memaafkan. Alhamdulillah. Orang yang sampaikan berita yang awak ni penyabar sangatlah kan. Dianya tenang lah. Awak tak tahu je kan. Itu tanda. Itu tanda dia. Sebab bakal ahli syurga Allah sebut sebagai orang yang tenang jiwa dia. Allah sebut Quran ni. Kita kalau nak tahu kita ni bakal ahli syurga ke tidak, boleh cek. Sebab apa? Allah yang sebut. Bukan orang lain boleh tentukan, tidak. Allah yang sebut. Allah panggil bakal ahli syurga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Kan? Kita boleh tahu bakal ahli syurga. Sebab tu akhir sekali Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Jadi ibu kakak saya sekalian, saya tekan saja dululah yang boleh kita kongsikan bersama untuk akhir dia. Sebagai penutup dia, mari kita baca ayat ini sama-sama. Okey? Bagi ibu-ibu, akak-akak yang mungkin uzur, niatkan sebagai zikir ataupun niatkan belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan jiwa kita, roh kita bila baca ayat ini terpanggil. Sebab kita nak sangat jadi orang beriman, kan? Orang beriman, orang dipanggil oleh Allah dalam 88 ayat yang akan kita kongsi dan kita bincangkan dalam kuliah kita insya-Allah.